Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita memasak. Ada nenas biji ya. Opa sebenarnya nak cari ikan, tapi ikan tak ada lagi hari ni. Kari daging, santan setengah kotak campur air. Ada bawang besar, halia, bawang putih, ada 4 sekawan, ada kerisik. Kita kisar halia, bawang besar dengan bawang putih. Letak minyak agak-agak lah ya. Tumis bawang besar tu tadi. Masukkan yang 4 sekawan tu. Tumis hingga bawang tu layu. Masukkan bahan yang dikisar tadi tu. Dimasak hingga pecah minyak ya. Lepas tu dimasukkan rempah kari daging tu. Nak masakkan rempah tu letaklah air kan. Baru rempah tu elok masaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Okey, hari ni kita tak pergi beraya dah ya. Dah tak larat dah. Kaki pun dah bengkak-bengkak dah. Maklumlah orang tua kan. Hari ni apa masak? Ni, nak masak pajeri nanas. Okey. Kita buat pajeri nanas dengan telur dadah ya. Okey, jom kita tengok apa masak. Dah elok pecah minyak ni ya. Dah pecah minyak lah ya. Letak air lagi ya untuk kuah. Lepas tu masukkan santan. Masukkan sebut perasa, garam. Nanti boleh dirasa lagi sekali ya. Masukkan kerisik tu. Masukkan nenas. Dimasak nenas tu api perlahan ya. Dah pun masak. Goreng ayam, telur dadah, bawang, cili merah, tepung gandum tu 1 sudu makan. Untuk nak bagi nampak cantik tebal kan. Letaklah garam. Boleh dibalikkan. Dah pun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Selamat mencuba.